Buat apa? Buat pasir. Okey, Assalamualaikum. Hari ni apa ni, bos sudah makan ni dekat mana kedai ni. Hari ni Ali buat perangai ni pagi. Jadi kita tak comel sikit pagi ni. Jadi hari ni kita tengoklah ibu nak beli apa pula ni. Tengok ibu dan kakak. Okey, ibu dan kakak nak beli apa ni? Kedai apa ni, Bu? Sekung. Beratur, pagi-pagi dah beratur. Nak beli buat balik kampung. Ini menu dia. Perisa-perisa dia. Pak roti RM20, RM5 putih. Ikan eh? Video. Kakak sikit. Tadi kita kat mana? Memanglah dekat Kia Farm. Okey, kita dekat Kia Farm ni. Kita nak beli ni. Ibu nak beli apa ni? Buku aiskrim. Buku aiskrim. Adik nak aiskrim lah. Tu aiskrim, kita tengok aiskrim apa dia ada. Tu aiskrim tu. RM6 satu. Kita tengok. Apa dia? Alah. Tengok, dia nak pilih aiskrim ni. Tengok aiskrim. Ui, sedapnya. Ini kakak ni. Sabar ya, sabar. Makan aiskrim. Kakak aiskrim apa? Strawberry. Strawberry lagi. Strawberry. Adik tu. Jom. Siap. Okey, cakap. Saya suka aiskrim. Aiskrim apa? Dek, cakap saya suka aiskrim buku. Cakap. Saya suka aiskrim buku. Dah duduk situ nak gambar. Dia bagi pun tak payah ambil. Ni dekat biri-biri tu, Kia Farm. Baba Black Sheep, tengok orang buat tu. Tu dia. Ni kan. Ni dia punca jam kat sini ni. Orang beratur sini kan. Dia tak jalan ni. Okey, destinasi seterusnya kita sampai ke ladang textbook Sungai Palah. Nampak tu atas tu. Kita naik atas tu. Tu. Boleh pula kat sini kita jumpa kawan Abang Syak ni. Tengok kita jumpa siapa. Tu kita jumpa Adam Ati. Ada Ati tak? Adam Wafi. Tu ada Wafi tu dengan family dia. Kan? Boleh pula jumpa kat sini. Dia ngaji dekat tu. Ni Syak dah excited gila dah jumpa kawan dia. Dia terlalu excited. Ali pun excited juga tu jumpa. Sekejap lagi Cik Dah datang lagi. Cik Dah datang ngaji kat sini. Yeah. Okey, ni kita sampai dekat ni. Jalan masuk dia ni. Cantiknya. Dia panjat sampai atas sana. Ni Abang Syak, kakak, Ali dan ibu. Dia jalan. Sana ayah dah mengah ni. Ayah. Nanti lah. Orang. Dia tunggu. Jangan pukul cepat. Jom. Kita dah mana naik atas. Jom. Dia apa? Dia ingat ayah tak larat Ali. Ayah dulu ayah terbang je ni. Iya, ayah pernah terbang dulu. Tengok ni. Dah ikut ibu yang betul lah. Dia takut ibu salah kali. Okey, go. Dia tunggu Adam. Aduh. Okey ah. Okey, kita dah sampai tengah lah. Ui, cantiknya. Drone. Laju-laju weh.
cabut YouTube ni. Ni apa kat Boh ni buat dalam video tu. Boh. Tu ramai tengah ambil gambar situ. Warmo. Tengok Ali YouTube kabur dak boleh. Mentah kau YouTube kat hijab pun ibu. Ingat ibu Ali. Bukan ibu tu Ali tukar. Wah. Cantiknya. Tu. Isyak tu. Tu. Dia nak tunggu kawan dia tu. Tu. Adam. Tu Adam. Adam Wafi. Tu family dia. Family Adam Wafi. Pergi dah tunggu ibu. Letih tak? Sampai tak? Penat tak? Penat. Okey. Kita sudah sampai guys. Sampai dah. Dekat Boh Tea Center. Aku tak tahu orang beratur nak apa ni. Kena British kot. Tengok tu. Ya Allah ramainya. Ramainya manusia. Tak pula bau nasi. Ramai British. British je. Lagi ambil gambar dekat sana tu. Ada view cantik. Kan ramai pergi ambil kat situ. Rasa apa? Green tea. So okey tak? Sedap? Green tea sedap. Sedap. Adik rasa apa? Dia tarik. Sedap tak? Allah adik. Okey, ibu dah beli dah tu teh. Ibu beli teh apa bu? Ha? Dia tarik Ali ya. Ha? Dia tarik. Ali beli teh tarik Ali. Ha? Tengok. Awak suka minum teh tarik ah, tengok. RM24. Tambah 3 kali. Tambah 3 kali awak tambah. Sedap sangat tu. Lepas masuk kedai tu kita tengok tu. Ni. Dia ada video dia. Tayangan. Okey. Lepas tu kita masuk sini ada mesin dia. Ni jual aiskrim teh. Okey. Tu mesin dia tu, tengok mesin dia tu. Ni mesin. Mesin buat teh. Proses. Okey, kita masuk dulu dekat kilang teh Boh ni. Okey, dia bagi masuk percuma saja. Tengok tu, ramai ni. Dia ada jadual dia nak masuk ni. Kita tengok macam mana dia proses. Depan ni ibu kat depan tu. Cakap lah. Takut tunggu tangga. Okay, kita dah sampai. Kita nak berhenti sini je ambil gambar. Enaknya ya Allah. Dah turun ni. Turun je ambil gambar. Kita makan strawberry dekat ladang teh. Tak habis lagi strawberry. Oh, berahi sungguh. Ni, awak ni paling berahi sekali. Panas, sedang. Adik pegang coklat dah. Pegang coklat. 15 ya apakah? Coklat 5 ya, 20 ya makan. Allah Akbar. Semuanya tu. Allah. Lo cari dah.